Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Roda Viral ingin menanyakan sejarah di saat Belanda dan Jepang menjajah Aceh. Ya. Jadi nenek ko yang bernama Ibrahim Salam, Ya. beliau telah merasakan betapa pahit getirnya waktu penjajahan Belanda dan Jepang. Ya. Jepang ko lah menjajah. Lah menjajah. Menjajah di Kodi Aceh. Yo. Tapi kerjanya jahit mana kan? Padusi yang ambil. Yo. Ada padi rumah awak yang ambil. Nasi sagu kami makan yo. Nasi sagu. Sagu. Jadi bagi ke mana? Sagu kau dia ambil ke Jepang Silakuru. Yo. Padi gedam bukan padi kiri dah. Padi siapa tu? Yolah padi zaman dahulu. Jadi padi itu dah diambil. Diambil Jepang cakap. Ya. Di mana bawa Di situ kalau laut. Astagfirullah. Supaya Aceh tu boleh tunduk padanya. Tetapi Syekh Hanseh. Syekh Hanseh sebetul Raja Aceh dulu. Maksudnya Aceh, Syekh Hanseh sabuk Raja Aceh sila tu. Diparang dekat Jepang nak makan media. Ditumbuh nak ada anak saya. Yo. Dipanggang ada yang ni. Yo. Itulah nama. Dia ganda dan besar. Nak besar. Dalam nama Aceh. Setelah dicampak anu cakap padi-padi rakyat cakap, dia gialah yang bagiannya. Bukan, ada lagi bayarnya lah. Oh, ada lagi ya? Nak itu kemana boleh lagi ha? Ni apa cara supaya tunduk padanya. Oh, jadi apa dia makan? Oh, kecil sagu. Sagu. Oh, tapi batang umi banyak. Banyak kan batang sagu dulu yo. Tumbuh sagu tu kan. Ya. Sudah di sana dia. Biar tampaknya kan. Kita pakai anu tu tapi nanti dah tak ada. Dah tu guna anu dah kita tapung ke bawah. Alah. Ya lalu, ini dah tu tengah air tu kalau 3 tapung tu jamu Sudah tu gandang. Guna ndak lekak, baik kalau lekak. Ya. Oh, guna ndak digandang. Laut sama ke ambil. Lamor makan sagu tu nek. Subhanallah. Ada berapa tahun? Adulah. Oh, Ya. Kain taruh. Kain taruh ada nenek rasa. Lah, tapi aku cek kain taruh dari kulit. Apa cara dia dibuat tu? Dijahit sama anu si, sama banang. Jadi tu banang apa? Mana ni? Jauh mana dah ambil? Jauh dah ada ni ni. Oh, dunia jauh tu. Jadi nek kalau apa namanya panas-panas kau kan cakang mana ada sakit kulit. Kali. Tu apa? Memang baik kai tidak ada lagi. Si baru ada. Maksud terbalun itu kan ada kain. Ada dia ambil di keluarnya ke Jepang Silakoro. Oh, berarti baju dia ambil. Bagai-bagai cepat dia ambil. Kejamnya dia. Ya subhanallah. Jadi nyo datang ambil padi sama baju tu datang ke rumah orang. Iyalah, badi rumah tu pakai. Oh, pakai padi ya? Iyalah nyo badi anu bukan badi kau kini dah. Badi tu dia oleh anak itu Di situ dia tu kumpul tu. Ya. Tuang. Tapi sebelum itu ada kain. Lagu kecil orang tua tu ija lori ya. Ya lori sana padi sampai si gunca dua. Itu sebelum itu. Oh iya. Ada kain tu juga. Ija lori jalan padi sampai gunca dua. Kain itulah yang diambil Jepang tu. Iya. Boleh gambar yo. Kayu tu kubantai kamu tu. Kayu yang dulu sudah tu dah itu sudah aku pehenan itu sudah tu. Kulit yang kau di kuala lalu ambil hati yang di dalam nanti kawan tu di belakang tu ada sampai anu tu balok kau sampai menokok kayu kalau lagu kau ini kayu ada bunga awak ambil bunga anu tu bunga limbiang itu Jadi waktu itu nek anu paling tu apa? Dama. Apa jauh daripada dama tu? Buat dama tu, dama lasu. Tumbuh melasu. Sudah tu ambil daun balui. Sudah tu ambil tonggaknya. Tonggak. Dipalui sama apa? Nama daun pisang. Daun pisang, kulit tintu icok sabun.
Syok ujung on kita ring dama. Mati itulah di pelok anu tempat anu dama tu. Ya dia di bangga ada belok tonggak Dah tonggak Ya pakai papan di kau Ya. tonggak dua buah itu. Ha. Jadi datang kau ha. Oh. Nah, sudah tu pendek. Ada kayu di bingkas. Ya. Di panggang tu hidup je. Hijau lah. Tapi banyak nasak ni Bawa apa lu? Cuma muka dia tu. Apa? Berarti inyok dah mau padang. Dah. Oh, dah. Ya, kan lalu malu sekali. Jadi dia suka lagi. Juga lagi ada itu si tu kan. Si tu. Nyalai. Oh. Itu untuk paling tu. Itu pelita. Kalau peru ada? Perut. Ha? Lah. Perut tanah. Oh, peru tanah pulau. Tanah ni boleh kat perut. Kalau satu ada lah tu. Ha? Satu lah ada tu. Satu ada, perut nak ada satu dah. Oh, nak ada satu. Apa dah macam? Apa dah? Ha. Ha. Yang biasa, yang biasa anu kan. Kape. Yo. Kau kan batu. Batu. Kau batu di kau. Yo. Batu air tu. Yo. Batu air datang di kau. Ha. Nah. Sudah tu kalau kau kan basi. Oh, ada basi. Ada basi. Ha. Jadi cokok kau. Ya. Mantu air api kat kau. Yo. Mula-mula kadang. Meng ipo meng. Ha, betul je ipo meng. Berarti kapek tu makan kapek kan? Yo. Ambil sabui. Oh. Dia sabui tu. Berarti jangan pada badan je. Itu cuma belum. Patah nak sama kayu tu. Berarti nenek habis nak ratu ni. Alah. Habis ngom ke manyum, habis nyum ke atas.